Kepadamu yang tidur, aku nak tidur. Kami berempat dipilih sendiri oleh Profesor Richardson untuk eksperimen ini. Dia perlukan sebulan dari hidup kami. Dan kalau dia berjaya, tidur tak akan pernah jadi keperluan lagi. Tempat itu dipanggil The Octagon. Sebuah bangunan konkrit yang berbentuk segi lapan. Dion dihantar masuk ke dalam hutan lah. tempat yang secluded, tempat dalam hutan. Tapi dalam hutan tu ada kawasan fasiliti yang digunakan untuk jadikan tempat eksperimen. Betul. Rasa macam seronok gila, teruja. Sebab mungkin kami ni manusia pertama yang hidup tanpa perlu tidur. Sudahlah Don, apa kau merepek ni? Kau sebenarnya nak cakap apa? Aku tanya. Ni oktagon berhantu ke? Ruang sekeliling kita ni berubah ikut cara kita pandang dia. Kau rasa dia pasang alat pengintip dalam bilik ni? Aku rasa dia mungkin ada dalam bilik ni. Maksud dia Richard tak ada dalam bilik tu lah. Kadang-kadang aku rasa macam ada orang tengok aku tengah tidur tau. Mula-mula aku ingat salah seorang daripada kita. Saat kau buka mata sekejap untuk betulkan bantal tu, masa tu aku boleh rasa, aku boleh nampak, dan aku boleh dengar seseorang berdiri dekat aku.